Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Doa ada rahsia yang sangat besar. Berdoa. Berdoa dan terus berdoa. Dan sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, lagi besar ujian orang itu. Ini kaedah sampai kiamat. Orang yang Allah uji, lagi besar ujian dia, menunjukkan lebih dekat kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan ujian, kerana ujian itu lambang kasih dan prihatin Allah. Tetapi bagaimana kita menguruskan ujian tersebut?